Assalamualaikum dan salam bahagia. Selamat pagi, contohlah kalau pagi kan, kalau saya tugas. Ataupun selamat petang, ataupun selamat malam. Apapun, terima kasih kepada semua yang sedang mengikuti siaran Radio Selangor ketika ini. Bersama saya, siapa lagi kalau tidak Razak Ismail. Masih ingat lagi kan? Kenal kan? Jadi, saya hari ini diberi peluang untuk bersama dengan anda semua, menghiburkan anda dan kita berkomunikasi antara satu dengan satu pihak. Jadi kalau biasa saya bertugas ada di konti ada talian kan, menyediakan talian, kita buka talian, kita bercakap dan boleh katakan saya ramai jugalah yang kenal, orang yang menelpon saya sampai sekarang pun masih saya dengar lagi ada di Radio Selangor. Baik. Saya ingat lagi lah nama-nama. Bila dengar suara ini, wah saya dah tahu siapa dia ni. Cantik. Okey, itu suara yang anda rindukan satu ketika dulu. Pada era tahun 1992, kita kembali semula dalam Pod Luar Konti bersama dengan Razak Ismail, seorang mantan penyampai di Selangor FM. Dia bermula dengan Radio 3 Shah Alam. Saya. Lepas tu Radio Malaysia Selangor. Selangor FM sempat kan? Sempat. Dan sekarang ini orang cakap anak anda bersama dengan ayah anda lah. Senior dan junior dan bersama dengan super duper senior. Okey. Abang Razak, kita nak ceritalah kenangan manis, kejayaan Abang Razak semasa bertugas di Selangor FM 1992 sehingga 2007. 2007, satu masa yang agak lama juga. Kita memang sampai sekarang pun kita tahu di mana Selangor FM banyak cakap kerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor. Ya, betul. Antara program-program dia Abang Razak dulu buat macam-macam. Mungkin ada hadiah-hadiah Abang Razak yang Kerajaan Negeri Selangor bagi. Okey, untuk hadiah saya pun ingat lagi dan mengenang jasa. Alhamdulillah saya dianugerahkan pingat PJK. Pingat jasa kebaktian. Tahun bila abang dapat bang? Tahun saya dah lupa, dah lama kan. Tapi alhamdulillah lah masa tu yang menyampaikan pingat ni Sultan Selangor sendirilah. Saya dapatlah berdepan dengan Sultan Selangor. Masa tu dia Haji Muda Selangor. Jadi sampai sekarang pingat tu saya ada simpan untuk kenangan. Bila tengok tu saya teringatlah saya berkhidmat di Selangor. Itulah yang saya dapat. Lain-lain session saya tak dapat. Itu Selangor je dapat. Selangor apa dapat? Selangor je dapat. Padahal lagi lama dekat JB dulu kan. Tapi kat Selangor dapat. Itu Selangor yang dapat. Okey, Abang Razak, kalau kita Abang Razak tengok Selangor FM, apa benda yang pertama ataupun momen yang paling seronok Abang Razak ingat? Mungkin Abang Razak nak Selangor ni kan? Radio Selangor FM. Saya kalau ikut Radio Selangor ni banyak betul kenangan saya. Okey. Kalau saya nak cerita tak habis. Yang paling best lah, kita ambil paling best lah Abang Razak. Yang paling best kan bila saya di konti. Okey. Saya dan memang sambutan tu memang hebat. Saya dapat hadiah banyak. Daripada pendengar-pendengar yang betul-betul menyokong kita ni kan. Yang sayang kat kita konon lah. Sayang Abang Razak, kalau tak sayang takkan bagi. Terutama bila hari jadi saya kan. Okey. Allahu Akbar. Dia punya kek yang dia bagi kat saya ni, ya Allah, banyak betul. Sampai tak termakan lah kek tu. Hantar kek bang. Hantar kek. Surat jangan cakap lah. Tak payah cakap lah. Lepas tu kalau saya sakit, ada yang bagi duit suruh pergi klinik. Macam mana dia orang tahu dia Abang Razak sakit? Tak tahu, mungkin dia dengar suara kita lain macam yang snap. Yalah, kadang imut kita ada sesama ke apa, batuk. Yalah. Jadi sampai macam tu sekali. Dia punya penghargaan pada kita. Saya rasa satu penghargaan lah. Bukan semua orang boleh dapat macam tu kan. Yalah. Lepas tu kalau bagi hadiah ni, sapu tangan pun ada. Minyak wangi saya cakap lah, berbotol-botol. Sapu tangan. Yang benda paling pelik Abang Razak pernah dapat? Kalau saya cerita pun malu nak dengar. Pot luar konti kan. Kita boleh cerita. Sampai suara dalam pun ada. Suara dalam pun peminat. Underwear pun ada? Ada. Tapi saya tak pakai. Saya takut nak ambil. Saya bagi kawan saya. Yalah. Yang kerja kat situ jugalah. Yalah. Saya tanya dia, nama dia Hasan tau. Kalau Hasan tengok ni, apa ni Abang Razak cerita. Kenapa Abang tak ambil bang? Kenapa Abang tak ambil? Itulah kena jagalah. Kita takut lah. Keselamatan tu kena jaga. Keselamatan. Macam dia bagi kek pun nak makan pun kena tengok juga. Tak berani ya. Kita tak tahu niat orang. Tak tahu. Memang dia baik nak bagi kita penghargaan tu kan, tapi kita rasa was-was lah, tak sedap. Gitu. Takkan kita nak beritahu kan. Yalah. Tapi apa pun terima kasih lah kepada yang pernah bagi saya macam-macam hadiah yang saya dapat.
bukan saya minta, memang dia orang bagi. Ya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Sambutan yang diberikan kepada saya begitu luar dugaan. Luar biasa. Luar biasa. Bukan luar dugaan. Luar dugaan. Okey, Abang Razak, kita dah happy-happy. Itu kenangan yang paling seronok Abang Razak ingat. Ya. Benda momen yang paling sedih Abang Razak. Ya? Momen yang paling sedih pula. Yang Abang Razak rasa Momen yang macam, paling sedih ni kenapa bila Razak? saya nak habis bertugas, mana dah nak tinggalkan Radio Selangor. Itu dia orang tak tahu tau macam mana perasaan saya bila dah last konti tu kan. Saya memang sedih tapi saya tahan. Apa Abang Razak? Apa Abang Razak rasa waktu tu? Kita Kenapa dah, sedih? sebab kita dah berapa tahun di konti bersera dengan pendengar-pendengar kan. Lepas tu bila sampai masa dah kita dah tak akan ada lagi kat sini, dah tentulah sahabat-sahabat kita yang lain yang baru-baru lah akan menggantikan tempat kita ni. Siapa tak rasa sedih? Tapi tak nak nangis, tak boleh, tapi tahan. Masa saya melayan pendengar-pendengar yang terakhir tu sebab tu, tapi saya sedih. Memang tahan lah, tak boleh nak buat apa lah. Sampai masa kita akan keluar juga. Ya. Macam kita mana-mana pun, setiap yang baru ada yang Setiap yang lama mesti ada yang baru. yang lama ada yang baru. Ya. Begitulah. Baik. Okey, itu Apapun, momen yang terima paling kasih lah pada pendengar-pendengar setia Radio Selangor yang terus bila saya pergi ke klasik pun dia orang ikut juga. Oh. Dia follow tau. Yalah. Lagi semangat tau. Baik. Begitu. Okey. Tahun ni ulang tahun Selangor FM 35 tahun. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan Selangor Jadi, FM. Abang Razak ada ucapan nak berikan kepada Selangor FM. Apa yang Abang Razak nampak sebagai orang cakap orang lama lah. Kan? Yang Abang Razak daripada Radio 3 Shah Alam apa semua tu. Yang boleh nambah baikkan Selangor FM ni untuk masa akan datang. Saya memang mengikuti siaran Radio Selangor. Walaupun saya tak ada di konti di Radio Selangor kan. Bila saya dengar Radio Selangor dengan penyampai-penyampai yang baru, saya rasa macam saya teringatlah bila saya konti tu. Macam itulah juga pendengar-pendengar. Cuma satu cara macam mana cara untuk kita tarik pendengar-pendengar ni supaya lebih mengikuti radio kita. Kan? Saya rasa mungkin boleh juga Radio Selangor ni memajukan lagi peningkatan pendengar. Ini maksudnya untuk macam kita berniaga lah. Untuk cari orang yang membeli. Orang yang beli ni maksudnya pendengar lah. Okey. Macam mana nak cari supaya semua golongan boleh follow kita. Tak lari lah maknanya. Dia stay. Jadi harap pada penyampai-penyampai yang baru dia kena lebih berusaha, kena banyak maklumat, banyak baca. Kemudian kena tahu bila kita nak masuk konti, sebelum kita masuk kawan kita buat apa. Okey. Itu tahulah saya tu macam tu. Jadi kita study apa dia buat, lepas tu kita counter back, kita lawan dengan dia. Bukan lawan orang lain. Lawan dengan kawan kita supaya orang tak lari, orang follow kita. Baik. Sampailah habis siaran. Okey, itu dia tips dan juga orang cakap peringatan untuk Selangor FM menambah baikkan lagi siaran di masa akan datang. Jadi terima kasih Abang Razak sudi bersama dengan kami di dalam Pod Luar Konti ni. Kami doakan semoga Abang Razak terus handsome, terus sihat, terus orang cakap boleh bersama dengan kami menjadi orang cakap pendengar dan juga orang cakap ni lah memberi komen-komen untuk kita menambah baik adik-adik ni, menambah baik orang cakap Selangor FM ni di masa akan datang. Okey, saya mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat menyambut hari yang ke-35 tahun Selangor FM. Saya rasa bangga sebab inilah radio yang banyak mengenalkan diri saya di Selangor dan juga di tempat-tempat yang boleh mendengar radio Selangor. Dan tahniah kepada semua penyampai-penyampai yang baru dan ada lagi yang lama agaknya lah. Macam Azman lah. Antaranya lah. Sama-sama saya dengan saya pernah saya jadi cikgu dia dulu. Betul. Jadi masih lagi bertahan dan harap Selangor maju, radio Selangor maju dan menambahkan lagi pendengar-pendengar. Lebih menyediakan rancangan yang lebih baik dan menarik. Itu boleh jadi target kita lah kan. Radio Selangor FM, radio nombor 1. Jaya. Dulu kita memang cakap radio nombor 1. Cantik. Kita pakai, kita orang cakap kita cuba untuk jadi
radio nombor 1. Terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih kepada menonton Pot Luar Konti bersama dengan Razak Ismail. Bila ku dengar bunyi maracas. Acik. Assalamualaikum dan salam bahagia. Selamat pagi, contohlah kalau pagi kan, kalau saya tugas. Ataupun selamat petang, ataupun selamat malam. Apapun, terima kasih kepada semua yang sedang mengikuti siaran Radio Selangor ketika ini. Bersama saya, siapa lagi kalau tidak Razak Ismail. Masih ingat lagi kan? Kenal kan? Jadi, saya hari ini diberi peluang untuk bersama dengan anda semua, menghiburkan anda dan kita berkomunikasi antara satu dengan satu pihak. Jadi kalau biasa saya bertugas ada di konti ada talian kan, menyediakan talian, kita buka talian, kita bercakap dan boleh katakan saya ramai jugalah yang kenal orang yang menelpon saya sampai sekarang pun masih saya dengar lagi ada di Radio Selangor. Baik. Saya ingat lagi lah nama-nama. Bila dengar suara ini, wah saya dah tahu siapa dia ni. Cantik. Okey, itu suara yang anda rindukan satu ketika dulu. Pada era tahun 1992, kita kembali semula dalam Pot Luar Konti bersama dengan Razak Ismail, seorang mantan penyampai di Selangor FM. Dia bermula dengan Radio 3 Shah Alam. Saya. Lepas tu Radio Malaysia Selangor. Selangor FM sempat kan? Sempat. Dan sekarang ini orang cakap anak anda bersama dengan ayah anda lah. Senior dan bersama junior dan bersama dengan super duper senior. Okey. Abang Razak, kita nak ceritalah kenangan manis, kejayaan Abang Razak semasa bertugas di Selangor FM 1992 sehingga 2007. 2007, satu masa yang agak lama juga. Kita memang sampai sekarang pun kita tahu di mana Selangor FM banyak cakap kerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor. Ya, betul. Antara program-program dia Abang Razak dulu buat macam-macam. Mungkin ada hadiah-hadiah Abang Razak yang Kerajaan Negeri Selangor bagi. Okey, untuk hadiah saya pun ingat lagi dan mengenang jasa. Alhamdulillah saya dianugerahkan pingat PJK. Pingat jasa kebaktian. Tahun bila abang dapat bang? Tahun saya dah lupa lah, dah lama kan. Tapi alhamdulillah lah masa tu yang menyampaikan pingat ni Sultan Selangor sendirilah. Saya dapatlah bertemu berdepan dengan Sultan Selangor. Masa tu dia Haji Muda Selangor. Jadi sampai sekarang pingat tu saya ada simpan untuk kenangan. Bila tengok tu saya teringatlah saya berkhidmat di Selangor. Itulah yang saya dapat. Lain-lain session saya tak dapat. Itu Selangor je dapat. Selangor apa dapat? Selangor je dapat. Padahal lagi lama dekat JB dulu kan, tapi kat Selangor dapat. Itu Selangor yang dapat. Okey, Abang Razak, kalau kita Abang Razak tengok Selangor FM, apa benda yang pertama ataupun momen yang paling seronok Abang Razak ingat? Mungkin Abang Razak nak Radio Selangor ni kan? Radio Selangor FM. Saya kalau ikut Radio Selangor ni banyak betul kenangan saya. Okey. Kalau saya nak cerita tak habis. Yang paling best lah, kita ambil paling best lah Abang Razak. Yang paling best kan bila saya di konti. Okey. Saya dan memang sambutan tu memang hebat. Saya dapat hadiah banyak. Daripada pendengar-pendengar yang betul-betul menyokong kita ni kan. Yang sayang kat kita konon lah. Sayang Abang Razak, kalau tak sayang takkan bagi. Terutama bila hari jadi saya kan. Okey. Allahu Akbar. Dia punya kek yang dia bagi kat saya ni, ya Allah, banyak betul. Sampai tak termakan lah kek tu. Hantar kek bang. Hantar kek. Surat jangan cakap lah. Baik tak payah cakap lah. Lepas tu kalau saya sakit, ada yang bagi duit suruh pergi klinik. Macam mana dia orang tahu dia Abang Razak sakit? Tak tahu, mungkin dia dengar suara kita lain macam yang sek. Yalah, kadang imut kita ada sesama ke apa, batuk. Yalah. Jadi sampai macam tu sekali. Dia punya penghargaan pada kita. Saya rasa satu penghargaan lah. Bukan semua orang boleh dapat macam tu kan. Yalah. Lepas tu kalau bagi hadiah ni, sapu tangan pun ada. Minyak wangi susah cakap lah, berbotol-botol. Sapu tangan. Yang benda paling pelik Abang Razak pernah dapat? Kalau saya cerita pun malu nak dengar. Pot Luar Konti kan. Kita boleh cerita. Sampai suara dalam pun ada. Suara dalam pun ada way pun ada? Ada. Tapi saya tak pakai. Saya takut nak ambil. Saya bagi kawan saya. Yalah. Yang kerja kat situ jugalah. Yalah. Saya tanya dia, nama dia Hasan tau. Kalau Hasan tengok ni,
Wah, ni Abang Azad Okey, cerita jap. dia. Kenapa abang tak ambil bang? Ha? Kenapa abang tak ambil? Itulah kena jagalah. Kita takut lah. Keselamatan tu kena jaga. Keselamatan. Macam dia bagi kek pun nak makan pun kena tengok juga. Tak berani ya. Kita tak tahu niat orang. Tak tahu. Memang dia baik nak bagi kita penghargaan tu kan, tapi kita rasa was-was lah, tak sedap. Gitu. Takkan kita nak beritahu kan. Yalah. Tapi apa pun terima kasih lah kepada yang pernah bagi saya macam-macam hadiah yang saya dapat. Bukan saya minta, memang dia orang bagi. Ya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Sambutan yang diberikan kepada saya begitu luar dugaan. Luar biasa. Luar biasa. Bukan luar dugaan. Luar dugaan. Okey, Abang Razak, kita dah happy-happy. Itu kenangan yang paling seronok Abang Razak ingat. Ya. Benda momen yang paling sedih Abang Razak. Momen Momen yang paling sedih pula. Yang Abang Razak rasa yang macam paling sedih ni kenapa bila Razak? saya nak habis bertugas, mana dah nak tinggalkan Radio Selangor. Itu dia orang tak tahu tau macam mana perasaan saya bila dah last konti tu kan. Saya memang sedih tapi saya tahan. Apa Abang Razak? Apa Abang Razak rasa waktu tu? Kita Kenapa sedih? sebab kita dah berapa tahun di konti bersera dengan pendengar-pendengar kan. Lepas tu bila sampai masa kita dah tak akan ada lagi kat sini, dah tentulah sahabat-sahabat kita yang lain yang baru-baru lah akan menggantikan tempat kita ni. Siapa tak rasa sedih? Tapi tak nak nangis tak boleh, tapi tahan. Masa saya melayan pendengar-pendengar yang terakhir tu sebab tu, tapi saya sedih. Memang tahan lah, tak boleh nak buat apa lah. Sampai masa kita akan keluar juga. Ya. Macam kita mana-mana pun setiap yang baru ada yang Setiap yang lama mesti ada yang baru. yang lama ada yang baru. Ya. Gitulah. Baik. Okey, Apa itu pun, momen yang terima paling kasihlah pada pendengar-pendengar setia Radio Selangor yang terus bila saya pergi ke klasik pun dia orang ikut juga. Dia follow tau. Yalah. Lagi semangat tau. Baik. Begitu. Okey. Tahun ni ulang tahun Selangor FM 35 tahun. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan Selangor Jadi, FM. Abang Razak ada ucapan nak berikan kepada Selangor FM. Apa yang Abang Razak nampak sebagai orang cakap orang lama lah. Kan? Yang Abang Razak daripada Radio 3 Shah Alam apa semua tu. Yang boleh nambah baikkan Selangor FM ni untuk masa akan datang. Saya memang mengikuti siaran Radio Selangor. Walaupun saya tak ada di konti di Radio Selangor kan. Bila saya dengar Radio Selangor dengan penyampai-penyampai yang baru, saya rasa macam saya teringatlah bila saya konti tu. Macam itulah juga pendengar-pendengar. Cuma satu cara macam mana cara untuk kita tarik pendengar-pendengar ni supaya lebih mengikuti radio kita. Kan? Saya rasa mungkin boleh juga Radio Selangor ni memajukan lagi peningkatan pendengar. Ini maksudnya untuk macam kita berniaga lah. Untuk cari orang yang membeli. Orang yang beli ni maksudnya pendengar lah. Okey. Macam mana nak cari supaya semua golongan boleh follow kita. Tak lari lah maknanya. Dia stay. Jadi harap pada penyampai-penyampai yang baru dia kena lebih berusaha, kena banyak maklumat, banyak membaca. Kemudian kena tahu bila kita nak masuk konti, sebelum kita masuk kawan kita buat apa. Okey. Itu tahulah saya tu macam tu. Jadi kita study apa dia buat, lepas tu kita counter back, kita lawan dengan dia. Bukan lawan orang lain. Lawan dengan kawan kita supaya orang tak lari, orang follow kita. Baik. Sampailah habis siaran. Okey, itu dia tips dan juga orang cakap peringatan untuk Selangor FM menambah baikkan lagi siaran di masa akan datang. Jadi terima kasih Abang Razak sudi bersama dengan kami di dalam Pot Luar Konti ni. Kami doakan semoga Abang Razak terus handsome, terus sihat, terus orang cakap boleh bersama dengan kami menjadi orang cakap pendengar dan juga orang cakap ni lah memberi komen-komen untuk kita menambah baik adik-adik ni menambah baik orang cakap Selangor FM ni di masa akan datang. Okey, saya mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat menyambut hari yang ke-35 tahun Selangor FM. Saya rasa bangga sebab inilah radio yang banyak mengenalkan diri saya di Selangor dan juga di tempat-tempat yang boleh mendengar radio Selangor. Dan tahniah kepada semua penyampai-penyampai yang baru
dan ada lagi yang lama agaknya lah, macam Azman lah. Azman tu antaranya lah. sama-sama saya dengan saya, pernah saya jadi cikgu dia dulu. Betul. Jadi masih lagi bertahan dan harap Selangor maju, Radio Selangor maju dan menambahkan lagi pendengar-pendengar. Lebih menyediakan rancangan yang lebih baik dan menarik. Itu boleh jadi target kita lah kan. Radio Selangor FM, radio nombor 1 jaya. Dulu kita memang cakap radio nombor 1. Cantik. Kita pakai, orang cakap kita cuba untuk jadi radio nombor 1. Terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih kepada penonton Pot Luar Konti bersama dengan Razak Ismail. Bila ku dengar bunyi maracas. Acik. Ini Vibe Selangor.